ni dia tanya, ya Rasulullah, kan aku duk wirid zikir hari-hari. Hak selawat ni nak berapa banyak? 1/4, Nabi kata tambah lagi bagus. 1/2 separuh, Nabi kata bagus dah. Tapi kalau tambah lagi bagus. Sayyidina Ubay kata, ya Rasulullah, 2/3. 2/3 ni nak dekat semua tuan-tuan. Kalau 6 jam, 4 jam selawat, 2 jam ya hak zikir-zikir lain. Nabi kata banyak mana pun tak apa, tapi kalau tambah lagi elok. Maka Sayyidina Ubay pun faham, ya Rasulullah, aku jadikan seluruh kehidupan aku adalah selawat kepada kamu. Maka Nabi pun sebut, idzan tukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Waktu tu baru cukup untuk menyelesaikan semua kemurungan dan masalah kamu dan diampunkan semua dosa kamu. Sebab tu ada ulama sebut, seandainya umat ini mengetahui kelebihan berselawat, nescaya mereka tidak berzikir melainkan selawat sahaja. Salahkah selawat sahaja sehari semua sekali? Tak salah. Mana dalil dia?